Harta karun pasti karunah hilang lagi tuanku. Ya Allah, dah jatuh ditimpa tangga lagi tuanku. Dah lah kambing patik tak jumpa-jumpa. Harta karun patik baru jumpa dah hilang juga tuanku. Inilah masalah saya tuanku. Tolonglah tuanku selesaikan masalah patik. Kejap. Setahu better dalam cerita Ahmad Al-Bas, kambing kamu kambing kampung. Macam mana cerita ni tak sama? Oh, ampun tuanku. Patik sebenarnya tuanku, patik dapat bantuan kerajaan. Bantuan tuanku. kerajaan. Ya. Banyak kerajaan bagi bantuan sekarang. Jadi apa masalahnya? Kamu kambing hilang tapi harta kamu dapat banyak. Masalah patik tuanku, maklumlah tuanku, patik dapat harta karun. Patik ni orang miskin tuanku. Ya. Dapat harta karun, harap nak kaya lah ada tuanku. Tiba-tiba harta karun patik hilang. Oh, mana lah tak sedih tuanku. Nampaknya masalah kamu berdua ni melibatkan harta yang tak berkat tadi. Apa kata Memandai Menteri Better? Jangan usik rambut tadi ke banding kan? Saya rasa pakar kita ada kat sini tuanku. Sebagai ahli nujum ni kadang-kadang pakai sebab komen tuanku. Dibiasakan. Eloklah kembali ke Ahli nujum, mungkin boleh ceritakan? Sila. Ya, biasa. Patik memang biasa. Saya sekarang hal macam ni tunggu. Mandai Menteri, kalau ambilkan aku barang air. Aku nak buat jambi. Aku ambil. Air mestilah. Memandai Menteri bagi lecan. Ambil air. Mana boleh pop mau besar. Ambil. Apa? Ini air semayang tu basuh kaki. Ya Allah, cantiknya balang. Yang malam hari raya. Izinkan patik jambi dulu tuanku. Silakan. Kau nak nyanyi ke, kau nak jampi je, kau punya pasal. Ampun tuanku. Patik jambi tuanku. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Nampaklah. Nampak Rajen? Ayo duduk. Kemari saya. Oh, nampak dah. Nampak ahli nujum. Nampak? Betul ke kamu nampak? Nampak tu lah. Saya pun nampak harta karun saya. Ada duduk. Kamu jangan nak tipu. Kamu jangan nak tipu. Benda tengah loading, belum nampak lagi. Oh ya ke? Ini minimize. Ya, aku minimize tadi tu FB. Okey, dia tengah loading. Nampak bayang alim nujum. Nampak. Dah nampak. Nampak. Aduh, dia orang ni tak nampak tuanku. Patik mata dia orang ni ada selaput tuanku. Yang selaput ni. Ini bulu mata pun tak ada. Nampak macam tak nampak. Tak nampak. Patik ada satu cara je untuk selesaikan masalah ni tuanku. Mari dekat. Dream lagi. Ya, Patik selesaikan masalah ni tuanku. Silakan. Mana hamba? Asam tuanku. Macam mana? Ganas alim nujum ni tuanku. Nampak pun. Macam mana? Tuanku nak tengok tuanku? Nampak pun. Mata tuanku okey? Ada lah. Oh, dia nampak lah. Tapi busuk tuanku. Gagal kau ahli nujum. Tapi Patik rasa macam kenal lah tempat ni tuanku. Macam ni nampak? Syawal nampak? Nampak. Rajen nampak? Nampak. Itu harta kamu tu. Macam mana nampak? Tapi Patik rasa